Wah, ah, duit. Mei, kau buat apa tu? Tak ada apa-apa. Aku ambil sikit je ni. Alah, RM5 je. Tapi itu bukan hak kau. Alah, cikgu bukan perasan pun. Walaupun nilainya sikit, kau ingat nilai ni sikit pada Allah juga ke? Mei sini aku nak cakap. Walaupun sebesar zarah kebaikan atau kejahatan yang kita buat, semuanya akan dibalas oleh Allah SWT. Maksud kau, benda kecil ni Allah kira juga ke? Iya, Mei. Tak ada yang terlepas punya. Aku rasa macam tak sedap hati lah. Aku rasa ada yang nampak aku lah buat benda ni. Sebabnya Allah memang nampak. Takkan tu pun tak tahu. Aku tak nak lah RM5 tu jadi beban akhirat aku. Itu nilai yang lebih besar daripada RM5. Bagus, bagus.